Katakanlah kau ni nak beli perabot, okey, kau nak beli perabot custom made, kau dah jumpa kilang, okey. So kau pun pergi kat kilang ni, kau pun dah bagi design semua kat kilang ni, kau cakap dengan bang, sekarang ni saya nak binatang ni, so berapa harga dia? So abang ni cakap, okey, untuk binatang ni semua kita charge kau RM4,500, okey. So kau cakap dengan dia, bang, boleh tak saya bayar terus kepada abang dan selepas itu saya akan kutip barang daripada abang bila dah siap. So abang ni cakap dengan dia, boleh. So budak ni pun tanya, berapa masa yang abang perlukan untuk abang siapkan perabot ni, okey. So abang pun cakap, okey, kau bagi aku dalam masa seminggu, insya-Allah aku boleh siapkan dalam masa seminggu ini. So brother ni pun bayar RM4,500 kepada pekedai ni ataupun kepada tukang kayu ni. So tukang kayu ni pun menerima duit itu, okey. Selang seminggu, brother ni datang balik kat kedai tu, okey. Lepas tu jumpa dengan owner, lepas tu owner cakap, bang, sebenarnya bang, saya sebenarnya nak beritahu abang tapi tak ada masa bang. Abang tahu tak, kedai saya kena rompak bang 2 hari lepas bang. Barang abang dah siap dah. Tapi bang, barang abang pun kena angkut dengan perompak ni bang. Habis kedai saya licin bang. Sekarang ni bang, barang abang ni tak boleh nak deliver lah bang. Okey, lepas tu abang ni pun tanya, macam mana dengan duit aku? Kau akan pulangkan balik ke? Bang, benda kedai nak kena curi bukannya aku plan bang. Benda ni unsangkable. Tiba-tiba jadi. Takkan kau nak suruh aku tanggung risiko ni pula? Takkan aku nak kena bayar balik RM4,500 kau balik kepada kau? Benda tu aku dah guna untuk buat modal buat perabot ni. Dah tak ada dah. Untung yang aku ada pun maybe 10% je daripada apa kau bayar. Sekarang bang, kalau kau minta aku bayar, rasa macam tak adil lah bang. Okey. So dalam keadaan ini, sebenarnya apa yang abang ni ada hak ke atas si pekedai ni ataupun si tukang kayu ni, okey? Secara asasnya, okey, kalau ikut akta jualan barang, dia mengatakan apabila sudah ada pembayaran ke atas satu transaksi jual beli, maka hubungan kontraktual di antara pembeli dan juga penjual tu telah pun bermula ataupun telah ada, okey? Maknanya ada akad, everything is fine, maknanya ada hubungan kontraktual dekat situ. So apabila ada hubungan kontraktual, maka si pekedai ni perlulah siapkan barang yang telah ditempa oleh abang ini. Dan masa yang diperlukan untuk menyiapkan juga boleh ikut apa yang telah dijanjikan seminggu ataupun lebih. Cumanya, bila benda tu dah siap, segala risiko ke atas barang ini termasuklah kecurian ke, kebakaran ke, kerosakan ke, akan ditanggung oleh orang yang mempunyai milikan ke atas barang ini, okey? So dalam cerita kita ni, tukang kayu ni masih ada milikan ke atas perabot ni bila perabot tu hilang. Maka secara asasnya akta jualan barang mengatakan apabila barang ni hilang di dalam milikan orang yang menjaga barang ini, maka orang itu mempunyai risiko ke atas barang tersebut dan perlu melakukan sesuatu sekiranya dia adalah seorang pekedai, okey? Kalau dia pekedai, akad dah ada, duit pun dah bayar. Satu, dia boleh restore balik perabot yang hilang tu dalam keadaan yang baru, maknanya dia beli balik bahan-bahan ni dan buat perabot baru dan bagi kepada abang ni. Ataupun nombor dua, dia boleh pergi tebus semula duit yang telah dibayar. Kalau dia bayar RM4,500, pulangkan balik RM4,500 ni kepada abang ini untuk end the story, okey? Sekiranya kau jumpa pekedai yang memang degil, okey, apa yang kau boleh buat adalah untuk kau boleh pergi ke tribunal pengguna untuk masukkan kes korang, ataupun korang boleh masukkan tuntutan kecil di mahkamah sivil berdekatan dengan daerah korang, okey? Aku harap perkara ni membantu dan memberi korang